Bila kita ada ajak, kita pilih salah satu daripada nama Tuhan. Kita pilih daripada salah satu nama Tuhan tu, kita guna nama tu untuk memohon ajak kita. Contohnya gapo? Contohnya gapo? Kalau kita nak murah rezeki, salah satu nama Tuhan Ar-Razzaq. Kita boleh guna ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Kita minta tu supaya Tuhan beri rezeki kepada kita. Kalau kita nak gapo lagi, nak supaya Tuhan berikan kesian kepada kita. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kalau kita nak selamat kehidupan kita, rumah tangga kita, anak bini kita, ulama kata kita boleh ambil nama As-Salam. Tuhan ini salah satu nama Tuhan As-Salam. Ya Allah ya Salam, ya Allah ya Salam. Nak perhidup hati kita, kita baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dan ya Hayyu ya Qayyum antara nama yang Nabi ajar kalau kita ada masalah dalam hidup, ada kesulitan, ada masalah, ada tekanan berat, antara hadis Nabi ajar dalam satu hadis, baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ini hak ada sikit panjang lepas ni saya sebut. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Wahai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdiri sendiri, bi rahmatika dengan rahmat Engkau lah astaghiitsu, aku minta tolong. Ini semua dalam semua keadaan. Dia panggil doa ul karbi. Dalam hadis tu dia panggil doa ul karbi. Doa bila kita ada masalah. Masalah hutang, kau masalah rumah tangga, kau masalah gapo pun, ni antara doa yang Nabi ajar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Astaghiitsu. Ada satu hadis yang panjang, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Waktu panjang sikit. Waktu cari ustaz lah lepas cari mana-mana ustaz, so dia tulis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini panjang sikit. Tapi Tuhan Nabi ajar dalam hadis ni, bila kita ada masalah, ada kesukaran, ada tekanan, kita baca ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Tu ayat Nabi ajar. Jadi kita menggunakan nama-nama sifat-sifat Tuhan. Kita nak gapo lagi? Kita nak gapo lagi? Tengoklah. 99 kok mana kok sesuai dengan keadaan kita. Kita nak suruh Tuhan buka hati kita dengan ilmu. Ada ulama kata baca ya Fattah. Ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim. Ni ya Fattah ni Tuhan buka. Ada ulama kata kalau kita pagi-pagi lepas mai subuh letak tangan di dada. Dada kita ni baca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah dengan jumlah-jumlah sekian. Lepas tu hamba tak ajar lagi malam ni jumlah berapa. Lepas tu kena bawa pisau dah. Dia ada jumlah-jumlah dia. Dia baca ya Fattah Tuhan akan buka hati. Tuhan akan buka hati untuk ilmu, untuk hidayah dan mudah apa ni terima. Kalau kita dengar orang ngajar, kalau kita dengar apa-apa mudah ingat. Ataupun nak tambah ilmu ya Alim. Tapi orang comel kata ulama ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Kait selalu dua tu. No ayat ni nama-nama tu kalau kita pandai guna. Sebab tu tak perlu dah bodoh pergi tempat khamak, kau nak pergi apa, kubur kau gapo cari pusat, tak perlu kita ni. Nabi dengan Quran ni ajar belaka, kita yang pasal tak jumpa. Ikut dia nana waktu pergi cari tok bomo tu, cari gapo tak tahu gapo satu ikut dia. Pasal kita tak jumpa dalam agama kita sendiri. Mula kalut lah kita cari tempat orang tak kenal. Sedekah ada dah. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Amal nama Tuhan ni kan banyak perkara kita boleh dapat. Banyak perkara tu dapat. Ada setengah ulama tulis lah kitab. Imam Ghazali sendiri tulis kitab Al-Maqsadul Asna fil Asma Al-Husna. Dia royak cerita tentang kelebihan-kelebihan 99 nama Tuhan. Dia royak makna dulu ni, nama ni makna dia. Lepas tu gapo khasiat dia. Kalau kita amal ni lagu ni gapo kita boleh. Ada kitab. Dia bukan Imam Ghazali seorang, beberapa orang ulama ada tulis kitab-kitab ni. Khasiat tentang nama-nama Tuhan. Jadi kita ni duduk mengarut tak tu kalau pergi rata cari barang hok patutnya kita tak cari. Barang ada dah. Sebab tu ayat ni dia kata qul Allah aw idur Rahman. Sebutlah nama Tuhan ataupun sebut nama Ar-Rahman. Dan ada ulama kata kalau kita ada masalah ada gapo kan, tiga yang kita kena amal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah,
ya Rahman, ya Rahim. Banyak hak ni kita baca. Insya-Allah molek kehidupan kita ni. Tuhan akan molek kehidupan kita ni, Tuhan akan mudah kehidupan kita. Jadi